macam mana Jad tahu dia bagi video kat tak? Ya, dia bagi video kat aku. Dia bagi video kat Sajat. Lepas tu pula Sajat ni otak sangat ingat memori tau. Dia hantar video kat Sajat dan juga dia hantar Sajat yang apa pakai baju. Tiba-tiba Sajat apa tu tiba-tiba Sajat dapat yang dia hantar gambar dia hantar tiga benda dia hantar Sajat. Dia hantar Sajat first video Sajat mandi, kedua baju Sajat pakai. Sajat ingat baju yang Sajat pakai tu masa tu dengan dia. Tapi gambar baju tu yang Sajat pakai tu semua daripada belakang, bukan daripada depan. Kau faham tak? Maknanya dia jahat. Dia jahat lah tu. Jujurlah cakap. Jahat. Jahat lah tu. Kalau kau betul, kau akan ambil video tu. Kau kalau betul lah, kau akan tunjuk video aku kat depan. Maknanya aku memang agree lah kau ambil video dengan aku. Tapi kalau kau ambil daripada belakang, gambar aku daripada belakang, aku tak nampak, tak tahu. Jahat tak? Jahat lah tu. Habislah. So Sajat kata, oh kau, aku rasa aku kenal kau lelaki yang ni kan, ni kan. Dia kata, kau boleh ingat aku kan? Of course aku ingat kau. Sebab baju yang aku pakai ni adalah time kau ada. Sebab Sajat kan influencer kan. Kita kalau pakai baju, kita tak akan pakai baju repeat. Tambah pula baju-baju Shein. Baju-baju Shein kalau Sajat pakai, Sajat akan buang lepas tu. Lah.